Tapi kalau ikut time frame jatuh lagi ni. Kalau Kohesh lah boleh jatuh lagi. Kan dia bagi share, dia share. Dia bagi share, orang tak percaya, jawab. Dia declare bila itu hari? Awal November Tak ada, minggu lepas dia. Minggu lepas Lepas dia declare, minggu tu naik. Yelah, lepas tu jatuh. Timecom yang gila-gila ni. Sebab nak bagi dividen. Kan? 21 sen nak bagi dividen. Siapa yang pegang memang best. Ada 5 lot. 5 lot yang kau beli? Apa dah. Haji Azhari pun 15 lot. Dia beli sebulan 1 lot. Kena tunggu lah. Tunggu dia jatuh balik. Yelah, dia bagi dividen jatuh balik lah. Tapi sekarang orang tengah pam lah. Orang mesti pam bila bagi dividen. Kenapa? Bila hari dividen nanti tolak 22 sen tu. Jadi kalau orang tak pam nanti makin lagi ke bawah. Kami bagus, sayang orang akan beli je. Bila jatuh je orang sahur, jatuh orang sahur. Sekarang saya sudah blur, saya masuk tengok. Kalau macam ni jangan main. Sebab sideway. Kenapa sideway? Hari ni US holiday. Kena faham. Hari ni memang tak best. Ngarut je hari ni. Sebab Nasdaq tak gerak. Apa benda? Yang US banyak tak gerak. Dia macam part macam ni. Saya short sini, sini saya TP. Saya sambung short sini, dia naik balik. Memang lah. Kau tak faham ni. Betul. Aku perasan masalah kau. Kau tengok. Mana? Itu hari apa? Itu hari Khamis ke Selasa? Selasa tadi ya? Selasa tadi ya, kan? Pukul 7, sebelum pukul 7. Okey. Itu yang 3. Ni kan? Ini yang paling best. Tapi sebab kau tak faham. Kau perasan tak aku letak WhatsApp yang body langgar EMA? Yang aku bising banyak orang. Bila body dah langgar EMA, kalau ada post, cabut. Kalau ada post, body langgar EMA terbalik. Bla bla bla. Dia batalkan. Ni body langgar. Mesti naik. Body langgar. Mesti naik. Body langgar ke bawah. Mesti turun. Body langgar ke bawah. Mesti turun. Jadi kalau tengah ada post, tiba-tiba satu candle tu naik. Stay. Close dia atas. Bla bla bla. Join dia tak apa. Aku dah banyak kali lah cakap benda ni. Ini basic sangat kan. Tapi kadang-kadang sebab sayang post. Kau sayang nak cut loss sebab tak letak cut loss. Engkau jenis mentality aku nampak kena letak cut loss. Sebab kalau tak, tangan tak akan tekan. Betul tak betul? Jadi waktu masuk post dia terus tolak cut loss 100 stick. Salah ha? Jangan ubah-ubah. Maksudnya kalau kena cut loss kita tahu entry kita yang tak betul. 27 hari bulan ibu. Malam. Merah aja ibu. Tapi dia sikit-sikit lah. Tak kisah. 27 okey. Alright. Pukul berapa? Malam. Okey.
Kat ni juga kau kat loss, aku rasa. Dalam pukul 9.10. Lepas tu dulu yang Emma Cross dah ke bawah tu. Yang ni? Tu. Ni? Ayolah, maksud aku keadaan yang sama kau kena. Kau short. Bukan, sebelum tu saya long. Dekat merah. Ni. Oh yang ni. Yang ni. Okey, kau long. Betul? Betul. Kau untung. Okey. Waktu putih ni tak naik, dia tembus balik ke bawah. Body langgar. Body langgar. Yang kau berharap pergi. Kenapa? Turun dia. Lepas tu body langgar atas tak? Naik balik. Lepas tu saya pergi shot dekat sini. Bila body naik, Emma tak boleh shot dah. Salah tu. Lepas tu saya pergi long lagi dekat sini. Salah tu. Sebab aku tahu. Sebab kau cakap putih atau merah. MACD atas kosong. Kau lupa ni biru ni. Sebab tu bila kau long kan, kau tengok katakan kau letak kat loss lah. Kan? Dah kat loss dah. Tak payah nak harap. Sebab tu aku cakap bila body jatuh balik, body langgar, bla 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 bla. Saya long satu dekat sini, dia pergi, dia jatuh balik, saya long lagi, dua-dua sampai sini kat loss. Waktu untung tak nak ambil. Sebab kau harap boleh sampai biru, betul? Kau lupa ni lah Tan. Ni aset NAR ni kan ada. Yang ini tak pecah, kau nak harap pergi naik atau apa? Sebab kadang-kadang masalah orang bukan tak untung, tapi kau nak untung tu kau yang fix. Betul tak betul? Bukan apa untung ambil, si money take money. Fahamkan lagi. Macam susah sangat tu. Apa yang susah? Bukan, kalau sideway macam ni susah kan? Tapi kalau yang kau tunjuk tadi tak susah, kau yang tak faham. Kalau yang kau tunjuk tadi tak susah. Cuma kesilapan kau, macam ni lah. Part yang kau banyak silap. Kau nak dia langgar biru juga. Betul? Ini yang jadi masalah. Sebab apa? Keyakinan kau datang putih atas merah, MACD atas kosong. Betul? Tapi kau lupa M5 tu MACD bawah kosong. Siapa yang lagi kuat? MACD M5 pula jauh daripada kosong. Bukan dekat dengan kosong untuk dia naik. Macam semalam kan, saya pagi ada tengok sekejap tengah long je. Tapi saya tak boleh masuk. Kenapa? Saya tak ada masa dulu. Oh, okey. Saya tengok saya semalam. Kan yang tu kan dulu. Pagi kan? Ni. Ini senang. Kenapa? Putih, merah, biru cantik. Putih pula tak boleh duduk pun bawah merah. Memang sedap lah. Problem banyak orang dekat sini baru nak masuk. Saya sampai malam lah. Dia dah merah biru dah cross down dah. Macam ni, itu masa aku cakap ini kan Emma tertib, asal rempit. Kenapa boleh betul kan? Kenapa cantik naik dia? Dua-dua MACD atas kosong. Ngam. Memang timing ni masalah ni. Engkau punya hal. Engkau cakap, engkau masa yang tak tentu. Saya buka chat dekat pukul 10.30 11 lah. Dia dah habis. Dia dah habis gas baru kau nak buka. Kan? Masa saya buka saya nampak ni lah. Tapi saya tengok MACD tinggi sangat. Bunuh diri tu nak masuk. Sebab biasanya dia macam mana pun dia akan cari biru balik untuk buat keputusan. Dia nak naik ke atau nak turun. Problem banyak orang tak sabar nak tunggu kat biru. Ini cantik ni. Kenapa aku cakap cantik? Dia ngam-ngam dengan SNR.
Faham Resistance become support. Dia ngam-ngam. Ini maksudnya yang buat ni pun, operator yang buat ni pun orang yang biasa. Main forex. Problem dia kadang-kadang kita dah tahu, tapi engkau yang ngada-ngada masuk awal. Kan tu nak tunggu kat biru, semua ngam. Macam ni, ngam-ngam je lebih kurang high dia. Barulah dia jatuh. Tapi yang ini aku bagi contoh tadi tu lah. Cantik. Sebab sebiji. Betul tak? Sebiji. Faham je pattern EMA tu. Maksudnya apa? Putih cross, merah cross, biru. Memang best berjoget ni. Cikgu, kalau main 1-2B, dia masuk dekat mana tu? Atas ni. Kalau atas ni terlepas? Okey, katakan dia terlepas. Cari 1-2B kat bawah. 1-2B yang second macam ni, 1-2B second. Faham Yang nampak ini ke tu tak ada. Faham tak? Sama juga ni. Tu tak ada. Jangan dia jadi yang ni pula. Dah habis gas tu, naik pula. Main long. Long